akan buat test sebelum dan selepas penggunaan petrol injector cleaner ni, sama ada dia boleh menjimatkan petrol. Okey, kami akan membuat dua ujian. Ujian untuk highway dan jalan biasa punya. Dengan mengekalkan speed ataupun kelajuan dalam 80 km per jam. So, sekarang saya sudah set untuk kosong ya, untuk average penggunaan petrol. Okey, sekarang kami berada di Tol Rawang. So, kami dapati penggunaan petrol 1 liter bersama 6.2 km untuk 1 liter petrol. So, sekarang kami mau test untuk penggunaan jalan highway pula. Okay, saya sudah reset untuk kosong untuk penggunaan highway. Okay, sekarang kami berada di Hentian Rawat di Detas Sungai Buloh. So, untuk penggunaan highway, minyak 1 liter boleh sampai dalam 13 km. Okay, sekarang kami nak tuang petrol injector cleaner yang baru tu. So, kita test untuk yang ada injector cleaner. Okay, setelah kami menggunakan petrol injector cleaner untuk penggunaan highway, kami dapati petrol untuk 1 liter petrol boleh mencapai 16.6 km. Sekarang saya dah reset balik kosong untuk jalan yang biasa punya. Okay. Okay, untuk jalan yang biasa, setelah tuang dengan injector cleaner, kami dapati 1 liter petrol boleh sampai 8.9 km. Okey, hasil daripada kajian kami sebelum penggunaan petrol injector cleaner, kami dapati untuk jalan biasa penggunaan petrol 6.2 dan setelah menggunakannya jalan biasa 8.9, dan untuk penggunaan highway pula sebelum tuang injector cleaner 13 km dan selepas menggunakannya 16.6. Okey, hasil daripada data yang kami dapati, penggunaan petrol injector cleaner ni mampu menjimatkan petrol dan juga membolehkan enjin rasa ringan semasa pemanduan.